Ini bantal order dekat TikTok Shop. Dia boleh support kita punya leher ni. And then lagi satu yang best yang aku order ni, sebab dia boleh basuh dalam washing machine. Memang padulah. Dia akan datang dengan vacuum packaging macam ni. Bila korang buka, dia akan jadi bentuk asal dia lah. Nampak? Bila kita buka tu, dia terus mengembang, nampak? Dalam dia, kalau korang basuh kan, yang ni material yang cepat kering lah. Kalau korang nak pakai sarung bantal pun boleh, naked macam ni pun boleh. Sebab apa? Kalau korang letak dalam washing machine kan, tak berat, dia tak tebal, dia tak nipis, dia just nice. Ni bahagian yang best dia. Yang tengah ni, dia akan support korang punya leher. So tak adalah sakit. Macam ni. So yang ni, kepala kau tergelam dekat lekukan tadi tu. Leher ni dia ada lapisan untuk support dia. Kalau yang biasa kan, dia macam ni kan, dia mendongak sikit lah. Dia tak support sini. Yang ni dia bagi flat. Untuk korang tidur tu lebih selesa. Untuk korang yang selalu sakit leher, position ni memang sesuai. Kau pakai je bantal ni. Memang best dah lahiran best. Kalau dulu kan bantal macam ni aku pernah beli ratus-ratus juga untuk neck support. Tapi yang ni murah je. Korang boleh cuba dan try sendiri dekat beg kuning bawah tu. Gebu gila guys.